percubaan Israel pada hari ini untuk mengekalkan perang itu tidak lebih sekadar untuk mengekalkan kuasa dan untuk mengekalkan legitimasi sebagai seorang pemimpin terakhir sebelum turunnya Mesiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke episod kedua podcast Bumi Merdeka, suara pembebasan para aktivis Bumi Merdeka. Episod kali ini kita akan bahaskan berkenaan dengan kekalahan Israel yang enggan diakui. Bersama kita ada panelis ataupun tetamu jemputan yang agak istimewa. Bagi pendengar ataupun para penonton yang buat pertama kali melihat segmen ataupun podcast episod ini, suka untuk saya explain sekali lagi lah ataupun ceritakan apa sebenarnya idea podcast Bumi Merdeka ini. Podcast Bumi Merdeka merupakan satu inisiatif anjuran haluan Malaysia dengan kolaborasi bersama Langit Ilahi, sebuah inisiatif untuk mengetengahkan isu-isu Timur Tengah ataupun khususnya negara-negara Islam dari sudut geopolitiknya, sejarahnya dan realiti semasa apa yang berlaku dan macam mana peranan kita sebagai umat Islam ataupun rakyat, masyarakat umum khususnya untuk contribute ataupun apa sumbangan yang kita boleh berikan untuk terlibat sama dalam membebaskan bumi-bumi ataupun negara-negara Islam yang dijajah inilah. Jadi episod pertama kita sentuh berkenaan dengan IPAC, pelobi Israel yang dijalankan di US yang kian melemah. Episod kali kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bersama dengan tetamu jemputan kita yang istimewa, Saudara Syahmi Afiq. Saya boleh panggil Saudara Syahmi kan? Okey, bismillah. Assalamualaikum. Selamat bertemu lah buat Tuan Ali Karimi, dan terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan juga pada hari ini. Jadi dengan apa yang berlaku lah, kita sentuh realiti hari ini. Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan fizikal lah, ataupun kita kata ironinya benda ni digembar-gemburkan seakan-akan penjajahan ataupun genosida berlaku sejak 7 Oktober ini. Tapi hakikatnya dia berlaku lebih lama lah, sejak 1948, peristiwa Nakba lah. Jadi kita dijajah dengan berita-berita Israel ni adalah the strongest army in the world. Mereka ni lah tentera paling kuat di dunia. Tapi kenapa mereka masih gagal mencapai kemenangan sebenar lah. Jadi Saudara Syahmi, bagaimana 7 Oktober ini sebenarnya membongkarkan kegagalan perisikan Israel itu sendirilah? Kalau kita ingat 7 Oktober tu, dia bermula ketika itu hari Sabtu. Kalau ingat saya hari Sabtu. Kebetulan kami ketika itu di CGM menjalankan program di Bandar Seri Putra, Training of Volunteer. Waktu kami terima berita tu, antara perkara yang kita gerakkan adalah war room di peringkat CGM lah. Dan kita mula membaca situasi. Tak adalah nak kata menganalisis tu, tapi kita mula membaca situasi berdasarkan kepada ucapan-ucapan para pimpinan Hamas pada ketika itu. Antara yang keluar awal itu adalah Brigade Izzuddin Al-Qassam dan Syahid Abu Ubaidah. Kemudian Syahid Muhammad Adlif pun mengeluarkan kenyataan. Dan dalam kenyataan mereka itu, antara yang disebutkan adalah 7 Oktober itu adalah tindak balas kepada semua kerosakan yang telah dilakukan oleh penjajah sejak pada zaman awal. Tapi antara impak yang paling besar adalah kerana 7 Oktober itu dijalankan kerana gangguan-gangguan yang dilakukan oleh penjajah ke atas Masjidil Aqsa 2 ke 3 tahun belakangan sebelum 7 Oktober berlaku. Kalau kita lihat sejarah pada ketika itu ataupun tarikh-tarikh yang signifikan 2 ke 3 tahun sebelum bermulanya 7 Oktober 2023 itu, antara perkara yang sering mengganggu keamanan di Masjidil Aqsa adalah tindakan-tindakan para penjajah ini masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan cuba untuk memprovokasi umat Islam berada di Masjidil Aqsa. So 7 Oktober itu adalah antara sebab kenapa
antara rantaian kepada tindak balas mujahidin ke atas gangguan di atas Masjid Al-Aqsa untuk menghentikan. Yang keduanya juga 7 Oktober itu juga berlaku kerana tindak balas mujahidin kepada situasi yang berlaku di Asia Barat, terutamanya di dunia Arab. Sebab kalau kita perasan juga ketika itu normalisasi hubungan di antara Israel dan juga negara Arab tu sedang berjalan dengan rancak. Negara-negara Teluk dah mula salam tangan. Tapi yang terakhir yang belum menandatangani perjanjian pada ketika itu adalah Arab Saudi. So, bila 7 Oktober berlaku, dalam satu masa yang singkat, Arab Saudi pun tarik handbrake. Dia kata kita tak akan jalankan kerjasama ataupun hubungan dengan Israel selagi mana isu Gaza tidak selesai sampai ke hari ini. Arab Saudi. Arab Saudi. Sebab dia kita kena ingat macam ni. Arab Saudi. Perjanjian apa? Abraham Accord. Seingat saya lah. Dia bertitik tolak daripada Abraham Accord, Trump 1.0 tu, kemudian diteruskan oleh Biden dan kembali diteruskan oleh Trump zaman ini. Kenapa nak buat normalisasi hubungan dengan Arab Saudi? Kalau Israel normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, negara-negara Arab yang kecil for sure akan ikut tindakan Arab Saudi. So, untuk mengekang rantaian itu, 7 Oktober berjalan. Dan 7 Oktober ni, dia bukan berjalan malam ni pimpinan mimpi, esok kita jalankan gerak kerja. Tak. Tapi dia adalah satu gerak kerja yang tersusun, yang sudah pun disusun secara awal. Memang terancang lah. Memang terancang. Dan kalau ikutkan, perisikan Mesir dah aware dan dah maklumkan kepada perisikan Israel sebenarnya. Tapi di peringkat Israel, dia orang ambil endah tak endah. Sebab itu, kita lihat 7 Oktober tu, Israel dalam keadaan yang tergamam lah. Dalam keadaan yang tak mampu untuk bertindak balas dengan secepat mungkin. Mana kata perancangan itu dirancang oleh Mujahidin lah, ataupun Hamas, Brigade Al-Qassam secara khusus lah. Sebab tu dia orang agak shock. Itu berlaku. Ya, betul. Dan saya ingat antara perkara yang dibongkarkan kepada kita juga, 7 Oktober itu, hatta pimpinan Hamas pun tak tahu yang Brigade Al-Qassam nak jalankan operasi. Bila operasi rahsia, bila operasi tu nak jalan dalam 2 ke 3 jam baru dia orang maklumkan kepada pimpinan. Macam mana perisikan Mesir pun dapat kita kata hint. Ini saya tak ada buat bacaan lanjut. Faham. Menarik. Saya pun baru tahulah kata sebenarnya satu perancangan yang sebenarnya cuba didedahkan tapi tak diendahkan lah oleh tidak diendahkan. Saya sendirilah. Adakah kejutan yang pernah ataupun tak pernah berlaku sebelum ni lah pada Israel? Pernah berlaku. Saya ingat perang Arab Israel, saya tak ingat tahun berapa, dalam tahun 56 ataupun 63, perang yang dipanggil sebagai Yom Kippur. Yang perang 6 hari tu? Perang 6 hari. Saya tak ingat perang 6 hari. Tapi nama perang tu perang Yom Kippur. So perang Yom Kippur ni, ya betul, 1967. Perang Yom Kippur ni, ketika itu yang uniknya, Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri wanita. Satu-satunya Perdana Menteri wanita Israel, saya tak ingat nama dia. Perang Yom Kippur tu pun dilakukan ketika mana Israel tak sempat nak buat persediaan. Sebab Yom Kippur ni adalah satu perayaan di Israel. So bila perayaan ni memang semua orang bercuti. Semua orang buat relax lah dekat rumah dan seumpamanya kan. So negara-negara Arab pada ketika itu menjalankan operasi menyerang Israel. So benda ni pernah berlaku lah secara mengejut. Cumanya 7 Oktober tu lagi dahsyat. Ya, lagi dahsyat. Betul. Sebab 7 Oktober ni datang dari Gaza. Yang Yom Kippur tu datang daripada negara-negara Arab yang berada di sekeliling. Kita boleh kata sejarah mungkin berulang tapi lebih dahsyat. Kalau kita ingat dalam buku sejarah, Josh Santayana ada tuliskan, siapa yang melupai sejarah dia akan mengulanginya semula. Dan hakikatnya lah, bila mana sejarah tu tak dipelajari, dia berlaku dahsyat. Betul. Sebenarnya apa kesan kepada image kepada Israel sendiri lah, yang dikenali sebagai negara paling selamat untuk kaum Yahudi lah. Kalau kita ingat juga portal berita pada ketika itu, dan kami di CGM pada ketika itu, kita ada akses kepada portal berita Israel sendiri. Kita langgan Haaretz. So Haaretz ni antara, dia macam sinar dekat Malaysia lah. Dia punya level dia. Bila kita baca berita-berita yang ada, impact kepada 7 Oktober ni, ramai dalam kalangan rakyat Israel tu mula keluar daripada Israel. Kerana merasakan Israel bukan lagi tempat yang selamat. Bermulanya keruntuhan mitos Israel sebagai sebuah negara yang selamat untuk warga Yahudi tu dah runtuh time tu. Memang dah ramai yang keluar. Dan ramai yang petikai, diorang ni keluar pergi ke mana? Antara ramai yang tak tahu juga, keluar dari negara, keluar daripada Israel tu sendiri. Antara perkara yang orang tak tahu juga, rakyat Israel ni memiliki 2 kerakyatan.
Oh ya. Ah, Tanya US. dia ada US, dia ada datang daripada negara lain, daripada Ukraine. Hatta waktu perang Rusia-Ukraine meletus tu, ramai je imigran daripada Ukraine tu masuk ke dalam Israel, diberikan kerakyatan. Ini antara polisi-polisi Israel untuk meramaikan seramai mungkin rakyat Israel tu, sampai ke tahap dia bagi duit kepada siapa yang datang ke Israel. Rumah disediakan, Betul. kewangan disediakan dan seumpamanya. Kau datang duduk je, semata-mata nak meramaikan populasi Israel. Dan bila 7 Oktober berlaku, ramai yang mula keluar. Sampai ke tahap kerajaan Israel terpaksa menghentikan operasi lapangan terbang sebab nak elak orang keluar lagi ramai. Itu impact dia lah. Menarik. So secara tak langsung dia realiti ni adalah sebaliknya lah. Yang kata negara aman tapi hakikatnya orang pun lumba-lumba keluar. Betul. Dan rasanya waktu tu pun juga digembar-gemburkan yang diorang banyak masuk ke bawah tanah, apa orang kata apa yang Bunker. bunker Ke dalam bunker. Menarik. Cumalah antara persoalan lain lah kan. Israel selalu bangga diorang ni ada teknologi senjata yang hebat, ada nuklearnya, dulu tunjuk Iron Dome tapi gagal nak cantas semua, ataupun kita nampak banyak juga kerosakan berlaku daripada Brigade Al-Qassam yang hentam lah. So adakah itu satu kenyataan yang diorang mengakui, orang cuba pusing-pusing juga kata ni ada technical error dan sebagainya. Antara kenyataan yang keluar tu technical error tu kena jual juga. Kita cuba untuk mengurangkan berita-berita kegagalan itu. Di satu sudut untuk memastikan motivasi ataupun kita boleh bagi sebagai control the damage lah. Dia nak control, dia nak kawal kerosakan. Dia akan keluarkan berita-berita yang memperlihatkan Israel itu masih boleh bertahan. Memang tak langsung dia orang nak kena somewhat akui jugalah kegagalan ketenteraan dia orang lah. Tapi dia orang tak pernah akui pun. Yelah, memang itu realitinya. Memang Israel ni dia di mana-mana pun dia akan bangga. Okay. Tapi lah sebagai orang awam lah kan, realitinya sepatutnya kita macam mula fikir lah, kalau lah dia orang ni the strongest army in the world lah, ataupun as they claim lah, by right kekuatan ataupun dengan teknologi yang ada tu kan, mampu lesapkan Gaza satu malam ataupun less than hour kan, kurang pada sejam boleh lesapkan semua. Jadi kenapa dengan that overclaim statement yang diorang ni the strongest army ever dan sebagainya, masih gagal nak hapuskan gerakan-gerakan Hamas dan sangkatannya lah, ataupun tak mampu lagi kawal nak tawan Gaza tu sendirilah. Mungkin dah mengecil dah dia punya tanah kawasan penjajahan, kawasan yang tinggal untuk orang Palestin. Tapi kenapa tak mampu? Adakah takut dengan dia orang cuba play safe juga dengan media? Kalau nak take over semua sekian-sekian dalam satu hari, mungkin nampak jelas sebagai itu pelupusan etnik kaum orang Palestin lah. Kalau kita ingat, tindakan-tindakan Israel ni bukanlah satu tindakan yang cerdik lah bagi kita. Macam kita sebutkan tadi, siapa yang gagal memahami sejarah, dia akan mengulanginya semula. Percubaan Israel untuk menghapuskan Hamas ni bukan berlaku setahun dua ni. Dia dah berlaku sejak tahun 80-an, 90-an. Hatta waktu Hamas mula ditubuhkan pun dah mula ada percubaan. Kalau kita ingat, percubaan mereka adalah untuk membunuh para pemimpin utama. Kan? Kita selalu sebut tentang Yahya Sinwar, Syahid Ismail Haniyeh, Abu Ubaidah dan seumpamanya. Kita lupa pimpinan-pimpinan yang datang sebelumnya kan, Syekh Abdul Aziz Rantisi, Syekh Ahmad Yassin, kemudian Yahya Ayash dan seumpamanya. Mereka ini adalah pimpinan-pimpinan yang dibunuh dalam percubaan untuk melemahkan Hamas itu sendiri. Kenapa mereka gagal? Sebab yang selaku budak usrah kan, Tuan Ali mesti budak usrah kan. Kita bila sebut tentang jemaah ni, dia bukan intimat syakhsi. Dan kita bukan masuk ke jemaah tu ataupun berpegang dengan satu-satu pegangan tu sebab individu. Tapi kita berpegang tu sebab ideologi, mungkin sebab ajaran agama sendiri. Dalam konteks Hamas, perjuangan Hamas bukannya sebab individu. Bila seorang-seorang pimpinan syahid, dia akan digantikan pimpinan yang baru. Dia menghidupkan jiwa-jiwa yang lain kan. Dalam lagu Fetiha sebagai contoh kan.
wahai baris depan ini baris belakang kan, mati 100 nafas, 100 lagi akan datang. So, dalam konteks gerakan, terutama sekali macam Hamas, gerakan-gerakan Islam yang lain di seluruh dunia pun, study case-nya tetap sama. Mati seorang pimpinan, syahid seorang pimpinan lain akan timbul untuk meneruskan gerakan. So, dalam konteks kenapa Israel masih gagal untuk menghapuskan Hamas, kerana mereka beranggapan membunuh pimpinan akan membunuh gerakan. Dia lupa gerakan itu adalah satu gerakan yang bukan berpasak semata-mata kerana individu tapi kerana perjuangan. Dan ideologi yang dibawa oleh Hamas antara lain, even though dia adalah sebuah gerakan Islam dan seumpamanya, tapi dia membawa kepada pembebasan tanah, kan, pembebasan tanah dan seumpamanya. Dia sama macam perjuangan kita dekat tanah Melayu pun. Kalau kita ingat nenek moyang kita berjuang dulu kan, seorang pimpinan ditangkap, pimpinan lain akan terus bergaduh ataupun berlawan ataupun bertembung dengan penjajah. Situasinya tetap sama kan, study case dia sama je. Tapi by logic lah kan, Hamas ni outnumbers lah, maksud tak ramai lah kan, kalau dibandingkan dengan tentera Israel yang ada ramai. Tak tahulah data statistik tu sebenar berapa ratus ribu sebagainya, orang alam. Tapi orang tahulah, rata-rata dunia pun tahu yang dia orang ramai. Tapi masih gagal nak tawan kita kata apa, peperangan bandar lah. So apa sebenarnya yang kita boleh kita rumuskan sebenarnya pendedahan sebenar kekuatan ataupun kelemahan Israel sendirilah? Sebenarnya kita ada data berkaitan dengan ketenteraan Israel ni. Polisi negara Israel ataupun dasar negara Israel, semua rakyat dia adalah tentera. Semua rakyat dia adalah tentera. Patut ramai tak. Ya, semua rakyat dia adalah tentera. Cuma dia dibahagikan kepada dua, tentera sepenuh masa dan juga yang part time. So yang part time ni boleh dikerahkan dalam tempoh masa 48 jam kiranya dipanggil. Dan dia punya data dia, 20% daripada rakyat tu adalah tentera yang sepenuh masa tu, 80% lagi adalah reserve, tentera simpanan ni lah. So tentera simpanan ni boleh dikerah dalam tempoh masa 48 jam. Sebab itu bila perang ni berlaku, antara isu-isu yang hangat di dalam Israel itu sendiri adalah berkenaan dengan golongan-golongan agamawan Israel. Kalau kita perasan, mereka-mereka yang duduk di kibbutz, mereka-mereka yang duduk di pusat pengajian agama Israel yang baca Torah setiap hari itu, dikecualikan sebenarnya daripada aktiviti ketenteraan. Golongan kiri di dalam Israel menentang idea ini. Sebab dia rasa kalau semua orang kena jadi tentera, yang agamawan ni pun kena jadi tentera. Tapi kerajaan Israel pada hari ini adalah kerajaan yang didirikan oleh mereka-mereka yang duduk di dalam far right punya spektrum politik. Orang-orang yang far right, orang-orang kanan. Netanyahu sendiri pun golongan kanan. Sebab tu dia terpaksa bergantung dengan golongan agamawan. Kerana itu diorang jaga golongan agamawan ini. Bila berlaku perkara ni, dan kita boleh lihat kenapa Israel walaupun dicanangkan sebagai ketenteraan yang memiliki kelengkapan yang sophisticated, yang moden dan seumpamanya, tapi masih gagal hendak memusnahkan Gaza yang secoet itu, adalah kerana ketenteraan mereka tidak memiliki jiwa seorang jundi, seorang tentera yang betul-betul nak berjuang. Terpaksa lah. Ya, dia terpaksa. Dia duduk dekat, contoh macam yang golongan agamawan tu pun, dia duduk baca Torah tu, setiap bulan diorang dibagikan duit, digajikan. Kau tak perlu buat kerja apa pun. Kerja kau adalah mengaji Torah tu je. Anak yang keluar, seorang anak dapat $1,000. Sebab itu golongan agamawan ni dia cukup berkuasa di Israel pada masa ini. Dan sebab itulah golongan-golongan kerajaan ini memilih untuk memelihara golongan Israel ni. Tadi Saudara Syahmi ada sebut yang kebanyakan lah, ataupun hampir semua lah rakyat Israel ni ada dua nationality lah, ada dua kerajaan. Adakah yang baru jejak masuk terima kerajaan Israel juga turut dikerahkan sebagai tentera? Of course, sudah pasti. Itu antara risiko lain lah yang diorang nak kena ya, betul. terima lah. Betul. Tapi itulah, disediakan rumah semua dan sebagainya. Siapa yang tak nak kan? Siapa yang tak nak kan? Tapi saya tak mahu. Tapi dari satu sudut kerajaan Israel ni, bila dia bawa masuk ramai orang ni, dari sudut ekonomi, startup ni antara yang terkehadapan lah di Israel. So, dia bagi dana dan seumpamanya untuk orang datang bina perniagaan masing-masing. Dari sisi lain lah,
kita rasa saya pun tak, saya peribadi pun saya tak sure sama ada benda ni betul-betul wujud ataupun satu naratif yang dimainkan lah oleh media Israel, yang mana kewujudan terowong yang digunakan oleh Brigade Al-Qassam ataupun Hamas untuk buat gerakan serangan-serangan, adakah terowong ni benar-benar wujud, dan adakah kalau ia wujud, adakah dia menjadi mimpi ngeri untuk Israel sendirilah. Contohnya dia orang menggunakan alasan kenapa dia orang bom hospital, kononnya macam ada terowong di bawah hospital tu, dan Hamas menggunakan human shield untuk protect dia orang punya movement lah. Betul ke? Kalau betul, cuba explain sikit, adakah satu kebenaran yang tak terungkap ataupun macam mana? Saya bukanlah orang yang banyak fokus kepada taktikal ketenteraan. Tapi melalui pembacaan dan melalui cerita kita dengan kawan-kawan kita yang ada di Gaza, terowong ni memang wujud. Terowong ni memang wujud. Dan janganlah kita ingat terowong tu bila diorang bina satu laluan saja. Dia akan ada banyak laluan yang bersimpang siur. Cuma mereka sahaja yang tahu laluan ni bawa ke mana. So ada di antara laluan tu mungkin ada booby trap dan seumpamanya. Sebab tu jadi mimpi ngeri kepada tentera Israel. Dan hakikatnya bila kita sebut tentang mujahidin ni, orang selalu sebut tentang Brigade Al-Qassam. Tapi ada lagi gerakan-gerakan lain di Gaza yang juga menyumbang kepada serangan 7 Oktober itu juga. Dan mereka-mereka ini juga menyumbang kepada pembinaan terowong dan seumpamanya. Diceritakan satu kisah kepada kami, ada diceritakan mujahidin ni bila dia buat terowong, dia akan buat terowong tu, kita ada 24 jam, dia ada 3 shift. 8, 16, 24, 8 jam. So setiap 8 jam tu, dia bukan korek terowong pakai alat yang moden tau. Pakai tangan. Pakai batu, nak korek batu dan seumpamanya. Satu mujahadah, sebab tu dia panggil mujahidin. Sebab mujahadah dia orang kan. Kita tak boleh bayang macam mana. Kita tak boleh bayang. Betul, kita tak boleh bayang. Tapi despite Hamas ataupun gerakan movement ni, dia orang menghadapi kesukaran ataupun sekatan barangan sekian, tapi dia baru kreatif ataupun inovatif juga lah dalam create ataupun develop new weapons lah yang boleh digunakan. Even teknologi orang kita kata tak cemer lah. Ada drone-nya, ada sekian-sekiannya. Kadang media pun ke depan juga di saat Israel cuba putuskan elektrik dan sebagainya lah, apa-apa usaha-usaha Israel, dia orang masih boleh survive. Bukan setakat survive, tapi develop ataupun innovate satu teknologi baru lah, ataupun baru ke tak baru ke, tapi dia orang mampu. Itu yang uniknya dengan warga Gaza ni. Walaupun dia terkurung, tapi kadar celik huruf mereka antara yang tertinggi di dunia. Malah jauh meninggalkan US sendiri. Sebab itu kalau kita perasan, dalam keadaan perang macam ni pun, majlis graduasi tetap berjalan. Betul. Majlis graduasi tetap berjalan. Ada sahaja orang yang grad PhD, ada yang cerita-cerita yang kita selalu dapat lah. Ada orang yang buat Viva ketika dalam perang, dalam keadaan internet tak ada, lampu tak ada. Dia boleh siapkan dia punya tesis dan seumpamanya. Sampai ke tahap tu. Sebab tu inovasi yang dikeluarkan oleh golongan mujahidin ini bukanlah perkara-perkara yang biasa. Tapi ini satu perkara yang luar biasa dalam keadaan mereka yang terkepung sejak tahun 2006. Kalau kita buat perbandingan lah kan, dengan apa yang berlaku terhadap orang Palestin dan juga apa yang berlaku lah terhadap tentera Israel lah, kita rasa sepatutnya lah mujahidin ataupun rakyat-rakyat Palestin ni lah lebih tertekan sudut psikologinya, mentalnya. Tapi realitinya berbeza. Realitinya dia orang ni semakin lagi resilient ataupun lagi resist untuk bertahan hidup, untuk pertahankan kedaulatan negara. Balik beza dengan Israel dengan teknologinya. Jadi sebab apa Israel ni dia orang kata mengalami keletihan dan juga keletihan moral dan juga psikologi lah. By right sepatutnya yang lebih tertekan adalah rakyat Israel, rakyat Palestin banding dengan Israel. Tapi realitinya sebaliknya. Kenapa benda tu boleh berlaku? Atas faktor apa lah? Okay, satu sudut kenapa benda ni berlaku. Kalau kita ingat, kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan ketiga yang ditubuhkan dalam masa 5 tahun. 5 pilihan tahun. raya. 5 tahun sebelumnya ada 3 kali pilihan raya dilakukan. Kerana apa? Kerana kegagalan parti-parti yang berada dalam Israel untuk bentuk koalisi nak bentuk kerajaan. So Netanyahu pada hari ini adalah kerajaan yang ketiga dalam tempoh masa 5 tahun.
kenapa mereka mengalami keletihan, kenapa mereka mengalami satu sudut yang kita panggil sebagai tension dan seumpamanya, sebab kerajaan yang dibangunkan ni pun memiliki pelbagai cara tanggap di dalam menanggapi isu Palestin dan juga isu dalam negara. Sebelum 7 Oktober berlaku, rakyat Israel sendiri dah berdemo hampir setahun di ibu negara dan juga di kediaman rasmi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab kerajaan Netanyahu dia cuba untuk mengubah beberapa undang-undang baru yang meletakkan ahli politik lebih daripada undang-undang Above the kehakiman. law lah. Above the law. Sebab kerajaan yang ada pada ketika ini yang didokong oleh parti-parti far right dan seumpamanya ini adalah kerajaan yang dibangunkan oleh para penjenayah. Netanyahu sendiri ada kes jenayah. Kemudian antara nama yang popular juga Itamar Ben-Gvir, Menteri Dalam Negeri mereka. Kemudian Bezalel Smotrich, Menteri Kewangan dia. Masing-masing ni ada jenayah di peringkat kehakiman. Saya ingat dalam tempoh masa 3 tahun perang ni, Netanyahu dipanggil ke mahkamah dan dia siap bagi alasan kita tengah dalam perang sekarang untuk mengelakkan dia ke mahkamah. So dia nak immune lah Dia nak daripada immune, betul. hukum. So kerapuhan ini berlaku disebabkan oleh perkara-perkara seperti ini. Bila rakyat sendiri pun tak nampak hala tuju dan seumpamanya, kemudian kerajaan pun rapuh dalam keadaan yang rapuh. Dia scheme of thing. Kau masuk kerajaan kau dapat kerusi. Kau masuk kerajaan kau dapat pegang itu, kau dapat pegang ini. Hatta dalam berapa 3 tahun perang ni pun, genosid kat atas Gaza, sudah beberapa kali ada di antara ahli parlimen yang duduk dalam kerajaan keluar masuk daripada kerajaan sebab tak bersetuju dengan cara Netanyahu berhadapan dengan situasi. So di kerapuhan, memang ada kerapuhan dari sudut dalaman sendiri. Saya boleh rumuskan lah bahawanya dengan apa yang berlaku yang kita bahaskan tadi lah. Sebenarnya tentera yang kuat ni bukan soal seberapa banyak bom yang dijatuhkan ataupun siapa yang paling ganas dan sebagainya. Tapi objektifnya tak tercapai. Means dia orang fail lah. Kat sini kita dapat rumuskan yang sebenarnya Israel gagal. Walaupun dia orang tak akui kegagalan dia orang, tapi rakyat serata dunia, pelosok dunia celik sudah mula buka mata dan mengakui sebenarnya Israel ni lemah lah. Betul. Semua mereka pretend to be strong. Betul. Dan itulah rumusannya. Jadi Saudara Syahmi, saya rasa kita take a break Sat. Okay. Dan kita minum-minum dulu. Untuk mendengar, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini untuk segmen seterusnya. Kita akan bahas lebih panjang lah berkenaan dengan kekalahan Israel dan sakatannya. Jadi stay tune. Wallahualam. Okey, kembali kita ke segmen kedua untuk podcast episod yang kedua. Tadi kita sentuh berkenaan dengan realiti ataupun realiti kegagalan ketenteraan dan juga kita boleh kata titik balik mulaan 7 Oktober 2023 lah, apa sebenarnya yang berlaku sebagainya. So sedikit recap lah. Kita sentuh berkenaan dengan kegagalan Israel atas faktor silapan strateginya dengan sangkaan membunuh pimpinan Hamas sebenarnya mampu melemahkan, tapi hakikatnya sebaliknya yang berlaku. Dan lain-lain lah mimpi-mimpi geni seperti terowong dan sebagainya. Sebenarnya benda tu satu realiti dan kenyataan yang perlu diterima adalah dia orang lemah dari sudut ketenteraan lah. Jadi itu satu realiti yang kita nak kena ambil maklum. Okay. Jadi Saudara Syahmi, okey kan untuk kita teruskan? Boleh. Alhamdulillah. Okay, so kita sambung lah. Kalau kata penat, maklumkan. Jadi kita try ni lah. Jadi sambil podcast kita tidur. Boleh tidur lah. Tak apa. Jadi kita ke segmen kedua lah. Mungkin saya nak sentuh lebih kepada tadi kita sentuh kekalahan ketenteraan, tapi dari sudut dari aspek lain mungkin pula dari aspek strategi lah, strategi secara menyeluruh, yang mana kita nampak setiap hari perang berlanjutan. Sebenarnya ada yang kata ni bukan perang sebenarnya, dia memang terang-terangan genosida lah. Antara yang sebut tu adalah US Special Force lah, saya tak ingat nama dia apa. Tapi dia sebut lah dia memang penembak jitu, so dia tahulah apa yang berlaku di Palestin. Bukan satu peperangan lah, tapi genosida.
Cumanya 7 Oktober tu memang signifikan yang sebenarnya Mujahidin pun mulakan serangan ataupun Tindak balas. buat move lah untuk gerakkan. So setiap hari lah dia masih berlaku walaupun kita kata ada genjatan senjatanya dan sebagainya. Israel di posisi yang akan hilang sesuatu. Bukan wilayah makin mengecil, tapi kita boleh kata masa dia orang, sokongan dia orang makin menipis, makin melemah lah serata dunia. Mana dulu kalau kita buka Instagram kan, ada daripada negara India yang cakap, I'm from India, I support Israel. Dan sekarang ni kita nampak komen-komen tu kurang, dan kita kata Malaysia ni antara yang rakyat Malaysia ni ke depan lah. Israel baculnya, macam-macam lah, Israel cuak dengan macam-macam lagi kita kata apa, naratif yang dibawakan, dimainkan. Hatta Israel juga rugi ataupun hilang legitimasi. Berbalik dah saya dah sebut. So, jadi Saudara Syahmi lah. Sebenarnya apa yang berlaku lah realitinya? Adakah Israel ni dia terperangkap dalam perang yang dia orang tak jumpa jalan keluar? Atau sebaliknya? Ataupun dia orang ni pertahan untuk apa lagi dia nak berperang? Adakah atas faktor maruah dia orang ataupun sebaliknya lah? Okay, baik. Bila kita sebutkan situasi semasa apa yang berlaku dengan Israel pada hari ini, adakah mereka berada dalam looping, tak jumpa jalan keluar, ataupun apa yang sedang berlaku, kita jelas boleh lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Netanyahu ni tidak lebih hanya sekadar percubaan untuk mengekalkan kuasa. Mengekalkan kuasa. Kalau kita baca laporan-laporan berita Israel terutamanya, saya sarankan kalau boleh penonton-penonton cuba buka Haaretz ataupun portal-portal berita Israel yang lain, akan ada sahaja berita-berita yang up tentang pandangan-pandangan pemimpin pembangkang Israel. Bahawa cara Netanyahu menanggapi isu Gaza ini adalah cara yang salah dan seumpamanya mereka cuba menawarkan dan seumpamanya. Sebab satu sudut, kalaulah kerajaan tidak meneruskan perang pada hari ini, dia akan memamparkan kekalahan dan kesilapan Netanyahu sebagai pemimpin utama negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terkait juga dengan pandangan pihak agamawan Israel sendiri. Ada seorang rabbi ataupun ustaz dia lah, nama rabbi tu tak silap saya Menachem Begin. Dia pernah keluarkan satu statement, satu kenyataan, Netanyahu adalah pemimpin terakhir Bani Israel sebelum turunnya Mesiah. Dahsyat. Bila kita, kalau awal tadi kita sebutkan berkenaan dengan kerajaan pada hari ini adalah kerajaan far right, iaitu kerajaan yang terpaksa bergantung dengan golongan agamawan untuk mengabsahkan tindakan mereka. Ini salah satu perkara yang ditekankan. Sebab kalaulah Netanyahu ni jatuh pada ketika ini, maksudnya ramalan tu adalah ramalan yang palsu lah. Maksudnya orang akan hilang keyakinan kepada golongan agamawan yang mendukung Zionism secara tak langsung. Yang ketiganya, dan tak semua orang Yahudi sebenarnya bersetuju dengan kewujudan negara Israel Yahudi. Ini saya cuba untuk kaitkan dengan ramalan agamawan tadi. Sebab di dalam agama Judaism, agama orang Yahudi ini, dia pecah kepada dua kelompok. Ortodoks dengan yang menyokong Zionism. So Ortodoks ni dia tak menyokong Zionism sebagai satu ideologi untuk menubuhkan negara Israel. Golongan Ortodoks ni dia berfahaman kewujudan sebuah negara Yahudi tidak akan berlaku selagi mana Mesiah tak turun. Tapi Zionis, dia menunggang agama Judaism. Dia kata Mesiah tak akan turun selagi mana kita tak sediakan tempat. Faham? Maksudnya dia kena wujudkan negara Yahudi dulu, barulah Mesiah akan turun memimpin mereka. So by all means nak kena capai juga. Nak kena capai juga. Israel tu lah. Sebab itu percubaan Israel pada hari ini untuk mengekalkan perang itu tidak lebih sekadar untuk mengekalkan kuasa dan untuk mengekalkan legitimasi Netanyahu sebagai seorang pemimpin terakhir sebelum turunnya Mesiah. Faham? Ada satu video, saya ingat waktu tu Netanyahu masih muda. Rabbi itu kata kat Netanyahu, kata Mesiah tak turun lagi ni, kau kena buat something yang mempercepatkan. So Netanyahu bagi komitmen, aku akan lakukan. Sampai ke tahap macam tu sekali, nak mengekalkan legitimasi kuasa Netanyahu tu. Faham. Oh, menarik. Kita jarang sentuh perkara berkenaan dengan agama ni. Sebenarnya agak baru lah untuk saya dengar ni. Mana kata
rata-rata ada tak rakyat Israel yang percaya sentimen ataupun kita boleh kata fatwa dia ada punya je. agamawan bahawa Netanyahu ni pemimpin terakhir lah. So dia orang nak kena pertahankan dia. Sebab tu golongan agamawan yang berada di Israel berkeras untuk mengekalkan Netanyahu di situ. Macam mana pula dalam konteks politik lah? Maksudnya ada juga benda yang melawan Netanyahu ni, adakah pimpinan pembangkang ataupun ada majoriti rakyat yang berfahaman ataupun mengikut gerakan kita kata apa, another way of ortodok ni lah, yang kata Mesiah akan turun baru terbentuk negara dan sebagainya. Selain daripada golongan ortodoks ni, golongan-golongan kiri di Israel pun tak percaya pada apa yang dibawa oleh Netanyahu. Kita kena bahas panjang sebenarnya benda ni. Bila kita sebut tentang Zionism, kita selalu pandang Zionism tu satu sudut sahaja. Dalam Zionism, dia ada banyak pecahan lagi. Ada spektrum dia masing-masing. Dia ada Zionism yang merasakan negara Yahudi itu tidak boleh dibangunkan hanya jika golongan buruh yang membangunkan dia. Ini golongan-golongan kiri lah, Labour dan seumpamanya. Ada juga yang beranggapan negara Yahudi itu tidak akan dibangunkan oleh mereka-mereka yang tidak beragama Yahudi, tidak berbangsa Yahudi. Maksudnya bangsa Yahudi ni pecahan pula. Ada pula cara tanggapinya. Siapa Yahudi daripada perspektif orang agamawan? Adakah dia adalah Yahudi yang memang lahir sebagai seorang Yahudi, beragama Judaism dan seumpamanya? Ada pula yang beranggapan Yahudi itu hanya boleh dicapai kalau kau masuk dalam agama Judaism. So agama Judaism ni adalah satu agama yang eksklusif. Dia orang Yahudi sahaja yang menganut Judaism ni. Ada pula yang beranggapan kau boleh jadi seorang Yahudi bila kau memeluk erat kebudayaan, kebangsaan dan seumpamanya. So ada pelbagai cara dalam menanggapi siapa tu Yahudi. Siapa tu Yahudi. Macam kita pun Melayu kan. Siapa tu Melayu? Mungkin ada orang yang beranggapan Melayu ni yang dekat Malaysia je. Tapi dari spektrum yang besarnya, Melayu ni mereka yang dudukkan Nusantara kan, Malay Archipelago dan seumpamanya kan. Spektrum tu besar. Sama dengan perbahasan berkenaan dengan Yahudi ni. Bila kita faham konteks itu, siapa itu Yahudi, siapa yang menganut Judaism, siapa Zionism dan seumpamanya, barulah kita boleh faham bahawa tak semua yang Zionism buat itu akan disokong oleh orang Yahudi. Dalam konteks ni, Netanyahu sebagai pemimpin terakhir lah. Kalau kita balik pada konteks apa yang dipercayai ataupun yang disebutkan oleh Zionism ataupun Netanyahu tu sendirilah, maksudnya nak tubuhkan negara Israel baru Mesiah turun lah. Sebenarnya apa end goal dia? Adakah negara Israel tu tertubuh bila Palestin betul-betul lenyap, ataupun kita kata keberadaan Netanyahu ni sebenarnya untuk memanjangkan masa je. Maksudnya bukan fokus untuk menang, tapi lebih kepada nak jaga maruah, nak kata dia boleh serve longer in his position lah. Faham ke? Kena ulang balik macam mana? Mana kata dalam konteks yang kita sebut ni lah, kalau nak tunggu Mesiah turun ataupun Netanyahu sebagai pemimpin terakhir lah sebelum turunnya Mesiah, adakah objektif ataupun end goal dia tercapai bila Gaza ataupun Palestin ni lenyap daripada map, maksudnya ditaluki oleh Israel, barulah Mesiah turun, ataupun hakikatnya Netanyahu ni cuba nak survive je, nak cuba duduk sampailah hakikatnya kononnya Mesiah akan turun lah. Bila kita sebutkan tentang Mesiah nak turun dan seumpamanya ni kan, dia akan terkait juga dengan ilmu fitan secara tak langsung lah. Tapi dari konteks keadaan semasa, dia bukan sekadar menyasarkan Palestin tu semata-mata. Kalau kita ingat, Netanyahu di PBB pernah tunjukkan the new map of Middle East. The new map of Middle East ni maksudnya apa? Tak ada lagi Palestin. Lepas tu dia cuba untuk meluaskan kuasa dia sehingga ke Iraq, sehingga ke Lubnan, sedikit Jordan, nak Saudi. Ambil negara-negara yang dia nak bergolak. Dia nak menjayakan apa? Dia nak menjayakan the Greater Israel, Israel Raya. Israel Raya ni maksudnya apa? Kalau kita tengok bendera Israel tu, kan ada dua garisan, lepas tu ada dia punya bintang kat tengah tu kan, bintang Sulaiman tu. Dua garisan tu mewakili apa? Sungai Furat yang berada di Iraq dan juga Sungai Nil. Itulah keluasan Israel Raya, the Greater Israel, yang dikatakan dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. So
adakah dengan Palestin lenyap ni dia akan berhenti? Tak. Dia akan terus menyasarkan negara-negara yang lain. Sebab itu dalam Tufan Al-Aqsa 3 tahun ini, dia bukan menyasarkan Palestin semata-mata. Lubnan, kita tengok gerakan penentangan di Lubnan pun sudah dilucutkan senjatanya Hizbullah kan, dalam tahun lepas kalau tak salah. Kemudian gerakan-gerakan lain yang berada di Iraq, yang berada di Yaman. Ini antara gerakan-gerakan yang menjadi sasaran Israel. Sebab selagi mana gerakan-gerakan ini tidak dilemahkan, selagi itulah the greater Israel tidak akan dapat dijayakan. So tempat yang dimaksudkan untuk disediakan itu adalah itu, the greater Israel, bukan semata-mata Palestin. Mana kata skop ataupun sudut pandang kita terhadap isu Israel Palestin ni kecil lah. Kita ingat apa yang diorang nak tahu ni adalah Israel. Gaza ataupun Palestin. Tapi hakikatnya diorang nak expand dia punya wilayah sampai ke Lubnan dan seakatannya lah. Sebab itu dalam tindakan mereka menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab ni didalangi oleh siapa? Amerika Syarikat. Kalau podcast sebelum ni sentuh tentang IPAC dan seumpamanya kan, ada sentuh dalam IPAC tu berkenaan dengan Christian Zionism? Tak sentuh. Okay. Salah satu yang membawa IPAC ni, pelobi-pelobi ni, bukanlah semata-mata Yahudi, tapi juga Christian Zionism. Christian Zionism ni siapa? Evangelis. Yang mereka ini berpandangan Armageddon ataupun perang akhir zaman sebelum nak capai Al-Fusana wa Sa'adah ataupun 1000 tahun kebahagiaan dalam kepercayaan mereka tidak akan tercapai selagi mana semua Yahudi tak masuk ke tanah yang dijanjikan. Mesiah turun, convert semua Yahudi ini jadi Kristian, kemudian bawa menentang golongan-golongan penentang ini, perang akhir zaman itu Armageddon, barulah akan dapat capai 1000 tahun kebahagiaan. So, ada unsur-unsur agama di dalam pertembungan ini sebenarnya. Tapi realitinya lah yang kita nampak, sebenarnya dia risiko yang agak besar lah. Tambah pula dengan hakikat Israel gagal kekalkan naratif yang seakan-akan diorang ni the right track dan sebagainya. Sebab itu dalam keadaan negara-negara sekutu kelihatan seperti menjauh, dia cuba untuk bina hubungan dengan negara-negara yang kecil. Sebagai contohnya Bhutan. Bhutan ni kita tak pernah expect pun apa yang kita nak expect dari Bhutan, negara kecil dan so on kan. Tapi dia buat hubungan dengan negara kecil seperti ini sebab dia nak mengekalkan legitimasi dia di peringkat PBB. Ada undian dan seumpamanya, so dia ada penyokong. Tak kira seberapa besar wilayah tu, dia kira banyak yang menyokong. Contoh terbaru Somaliland, bila dia iktiraf Somaliland sebagai sebuah negara kan, dari sudut konteks geografinya memang ada kepentingan sebab berdekatan dengan Laut Merah, laluan dan seumpamanya. Tapi dari satu sudut, Somaliland ni kecil. Dia sebuah negara di dalam sebuah negara. Bila dia mengiktiraf, dia cuba untuk membawa numbers lah. Ada numbers lah kita. Itu isu dia. Mind blowing actually. Sebenarnya lah tadi saya sebut tadi, saya bangkitkan soalan pasal risiko agak tinggi. Tapi sebenarnya saya boleh kata lah Netanyahu lebih menghampiri kegagalan penuh lah. Sebab naratif media dah beralih. Rasa pun negara-negara Europe pun dah rasa Israel ni dah sebagai liability bila diorang dan sebagainya. So saya tak sure lah sejauh mana negara-negara sekutu ni mampu menyokong ataupun bagi bantuan selain pada US lah, USA lah yang mampu yang kita kata apa, dia orang bagi sumbangan ataupun suntik dana yang besar, tapi in a way kita tak nampak apa return yang US dapat lah. Baik, jadilah antara benda lain dari sudut aspek lain lah, bila dunia mula lihatlah Israel sebagai penindas ataupun bukan mangsa lagi lah, adakah Israel ataupun kita kata ada tak ramalan ataupun unjuran, expectation yang bila pilihan hari yang mendatang ni Netanyahu dah gulung tikar. So maybe kita kata golongan kiri tu menaluki, ataupun sebenarnya Netanyahu masih ada pengaruh untuk kekalkan seat dia lah, kuasa dia, selain daripada pengaruh agamawan tu lah.
So ada tak expectation ataupun ramalan yang sebenarnya Netanyahu dia tak mampu nak pertahankan lah dengan Setakat apa ni yang berlaku. kalau ikut bacaan kita tak jumpa lagi benda tu. Kita tak jumpa lagi bila Netanyahu nak buat the next election dan seumpamanya. Sebab kerana itu awal perang, dia tubuhkan kabinet perang. Kabinet yang membuat keputusan ke atas Gaza dan seumpamanya adalah kabinet perang tu. Dia bukan kabinet kerajaan Persir. So dia ada satu kabinet asing lagi. So setiap tindakan, setiap perlakuan yang berjalan dan seumpamanya ini disebabkan oleh perkara itu. Dan ada banyak perkara yang tergantung di peringkat kerajaan Israel sendiri disebabkan oleh perang yang mereka katakan ni. Maksudnya dari sudut pengumpulan undang-undang, banyak yang hold. Kemudian dan tak mustahil dari sudut pilihan raya pun akan hold sebab benda ni. Adakah Israel dia right juga UN punya conference dan sebagainya lah. Maksudnya sebagai leverage untuk dia orang remain in power. Dia akan gunakan US lah sebab tu dalam US lah. Veto lah Majlis Keselamatan US kan, Majlis Keselamatan PBB bila nak capai resolusi genjatan senjata dan seumpamanya, US akan override dengan kuasa veto. Dalam keadaan kuasa veto yang lain semua bersetuju untuk capai genjatan senjata, US akan halang benda tu. US halang untuk buat genjatan senjata di peringkat UN. Bukan agak kontradik lah sebab dia orang yang antara yang duk promote for peace dan sampai buat Board of Peace lah. Betul. Yang lebih menariknya semalam lah Board of Peace keluarkan announcement yang sekarang Israel officially part of Board of Peace lah. Itu agak kelakar sebenarnya. Betul, kontradiknya. Kontradik dengan kata dia orang yang menggoncangkan kata status keamanan dunia tapi dia orang terlibat dalam organisasi. Secara tak langsung benda tu orang nampak refleksi yang sebenarnya dia orang tak boleh pakai karut lah. Memang naratif yang dibina oleh US sendiri lah. Sebab tu bila ada orang awal-awal dulu lah waktu pilihan raya US, ada yang beranggapan time tu pertemuan antara Trump dengan Kamala Harris. Ada yang beranggapan kalau Kamala Harris ni naik, nasib Gaza akan lebih terkawal dan selamat dan seumpamanya. Tapi dalam salah satu penulisan saya sendiri, saya kritik pandangan tu sebab yang meluluskan perbelanjaan kepada Israel untuk serang Gaza pasca 7 Oktober ni adalah kerajaan yang presidennya Biden, timbalan presidennya Kamala Harris. So, bila masa yang kata kalau Kamala Harris naik pun benda yang sama akan berlaku. Siapa pun yang akan naik di peringkat presiden US dan semua, dia tetap akan terpaksa serve the purpose of existence of Israel. Sebab Israel adalah projek kolonial Barat di Asia Barat. Dia nak kekalkan hegemoni dia, nak kekalkan kuasa dia di Asia Barat ataupun orang selalu panggil Timur Tengah dan seumpamanya, adalah untuk mengekalkan kuasa di situ. Kalau kita tengok tahun lepas lah waktu conference UN di NYC waktu Netanyahu turun kan. Waktu tu ada Protestan yang turun jalan nak bantah kenapa Netanyahu tak ditangkap, kenapa turun ni kan. Tapi sebaliknya Netanyahu ni cuba bayar lah, rasanya ada banyak truck yang datang ada LCD kan, tunjuk remembering 7 Oktober. So dia cuba posisikan dia orang kat tempat yang dia orang ditindas. Dia orang mangsa. Tapi masih gagal. Masih gagal untuk ketengahkan yang dia orang ni in the way ditindas ataupun mangsa keadaan sebagainya lah. Jadi macam mana media sosial dapat pertumbangkan lah media-media barat, dominasi media barat yang kata sebenarnya Israel ni mempertahankan diri, saya katanya lah. Maksudnya dia tak ada sengat lah dia punya naratif tu. Saya ingat dia bukan sekadar media barat, tapi dia adalah gerakan masyarakat. Sebab itu kebanyakan negara-negara barat yang pada awalnya bersekutu mengambil tindakan untuk cuba menjauhkan diri dan seumpamanya, dia bukan disebabkan oleh kelihatan Israel tu jahat, tapi sebab tindakan rakyat yang marah kepada kerajaan mereka masing-masing mendesak supaya mula menjauhkan diri daripada Israel dan seumpamanya. Termasuklah UK kan. Dan media tak boleh nak pick up berita yang kata bertentangan dengan narasi ataupun sumber yang berada di on the ground. Dan dia terpaksa pick up juga berita tu. So bila kerajaan media dah mula pick up dan seumpamanya, kerajaan pun akan terpaksa back off.
Tapi dari satu sudut mungkin di belakang adalah deal-deal yang kita tak tahu dan seumpamanya, tapi di hadapan dia akan try kecam dan seumpamanya. Kebangkitan masyarakat pelosok dunia ni memang mengalahkan dominasi di barat ni. Betul. Masuklah kita kata the smallest action sampailah the greatest action. I'm not sure greatest ke tak, tapi antara kata apa action yang lebih membuka mata masuk Global Smooth Flotilla lah. Diorang membuka mata masyarakat umum ni melihat sebenarnya apa yang berlaku, dan Israel kata cuba promote for peace, diorang pun attack gerakan Flotilla. yang apa tak bagi harm pun pada ni kan, yang bawa pada humanitarian aid. So narrative cuba ke situ cuma gagal jugalah. Seterusnya lah, macam mana generasi muda lah, khususnya lah, contoh macam yang dipimpin dalam Global Smooth Flotilla, siapa dia? Greta Thunberg. Greta Thunberg. Diorang ni mampu buka mata masyarakat untuk tolak naratif Israel lah. Macam mana benda tu mampu spark? Kekuatan anak muda ni adalah pada media. Sebab zaman kita adalah zaman hujung jari lah. Semua ada dekat telefon, medsos, kita boleh scroll dan seumpamanya kan. So kebangkitan influencer ataupun para pempengaruh ini dalam isu Palestin ni satu yang kita kena raikan. Cuma dari satu sudut, mungkin dalam kalangan aktivis ada beberapa benda yang mungkin boleh timbal balik ataupun diberikan sebagai timbal balik lah. Maksudnya aktivis berikan kefahaman, influencer kena gerakkan benda tu menjadi satu gerakan yang mendominasi. So dari satu sudut, Greta Thunberg, kemudian Thiago Avila, kemudian saudara Nada Anuri sendiri di Malaysia, kemudian geng-geng influencer yang turut terlibat dalam Global Smooth Flotilla ni, kita tak boleh nafi dia membuka mata. Tapi sejauh mana advokasi ataupun pendidikan pasca daripada JSF 1.0 itu berjalan untuk memastikan orang keep on bersuara tentang isu Palestin, talking about Palestin. Kita tak mau kita bercakap tu hanya sekadar sentimen. Diorang kena serang, tapi dia berakhir di situ sahaja. Kan, takkan kita nak ulang cerita yang sama. Kita kena beri kefahaman juga. Betul. Kefahaman tu tetap kena wujud, dan kefahaman yang bagaimana? Kefahaman bahawa siapa yang kita berhadapan ni, Israel ni bagaimana bentuknya dan seumpamanya. Perkara-perkara ini yang perlu diketengahkan supaya masyarakat tahu kita berhadapan dengan siapa. Sebenarnya penting jugalah naratif media yang dimainkan oleh masyarakat ni, sebab secara tak langsung lah diorang push untuk satu polisi ataupun desakan kepada pimpinan negara lah untuk ambil tindakan. Yang kita boleh tengok lah, termasuklah pengiktirafan Palestin, UN, negara yang kita tak pernah expect macam untuk akui kewujudan Israel, antaranya UK lah. So benda ni kita rasa so sudden, tapi sebenarnya dia bermula daripada masyarakat yang celik lah, yang keep talking, keep protesting ataupun keep advocating on what really happened in Palestine. Saya rasa untuk segmen kedua itu dulu, kita rehat sebentar sebelum kita masuk ke segmen terakhir. Kita gulung untuk topik kali ni lah, kekalahan Israel yang akan diakui lah. So jadi untuk para pendengar, jangan ke mana-mana, stay tune untuk segmen yang terakhir. Wallahualam. Kembali kita ke segmen terakhir untuk episod kedua podcast Bumi Merdeka, suara pembebasan para aktivis Bumi Merdeka. Jadi kita sambung sedikit lagi lah sebelum kita tutup episod kali ini. Tadi sedikit recap lah, tadi kita sentuh berkenaan dengan kegagalan naratif dan juga kegagalan strategi Israel lah. Macam mana Israel sekarang tak dilihat lagi sebagai mangsa, tapi dilihat sebagai penindas lah in reality. Dan macam mana kegagalan naratif tu hakikatnya membuka mata-mata masyarakat sehinggalah mendesak
pimpinan kerajaan-kerajaan kebanyakan negara di Europe dan sebagainya untuk berbalik ataupun tidak lagi mendukung Israel secara nyata kan, hatta mengiktiraf kewujudan Palestin lah. Jadi kita sambung dengan segmen ketiga lah ataupun segmen terakhir untuk episod kali ini. Kita mungkin nak sentuh sedikit geopolitik dan kita rumuskan lah apa kesan ataupun apa peranan kita dan sebagainya lah. Israel dia bukan lagi lah kita kata aset, apa yang saya boleh rumuskan lah, dia bukan lagi aset geopolitik untuk negara-negara bersekutu, tapi sekarang ni macam saya sebut tadi lah, dia dah jadi liability hatta sekutu terbesarnya US dan negara-negara yang pernah bersekutu mula menjauh secara senyap lah. Jadi macam mana dengan apa yang berlaku, genosida yang dibuat oleh Israel, adakah dia disokong pada awalnya disokong oleh negara-negara bersekutu Israel ni macam Perancis dan sebagainya? Adakah mereka mendukung genosida tu sendiri ataupun atas dasar apa dia orang menyokong, dan kenapa sekarang ni dah mula slowly menjauh daripada Israel lah? Adakah naratif ataupun gameplay yang US cuba bawakan macam the new Gaza yang dibentangkan itu, kita boleh lihat sebagai alternatif pada Tufan Al-Aqsa ataupun perancangan awal Israel dan juga negara sekutu ni, bila dah tak ada jalan keluar, dah fail untuk nak lupuskan Gaza, so dia bawa naratif baru yang seakan-akan dia nak bina semua Gaza. Adakah itu alternatif baru? Kalau kita perasan juga, kita buat analisis wacana ataupun analisis ucapan mereka. Di peringkat Israel, dia akan keluarkan ucapan-ucapan yang kasar, yang keras. Kata nak halau semua warga Gaza. Okay, negara-negara Afrika boleh ambil mereka. Warga-warga Gaza ni kita nak kosongkan. Naratif itu cuba untuk diseimbangkan oleh US dengan kata nak tubuhkan Gaza baru. Faham tak? Itu cara mereka bermain sebenarnya. Saya melihat secara peribadi itu cara mereka bermain. So adakah Gaza baru itu akan beri kelebihan kepada warga Gaza? Sudah tentu tidak. Kalau kita perasan projek pembangunan Gaza ini kebanyakannya mula memfokuskan Gaza sebagai tempat pelancongan. Saya tak ingat apa istilah dia, the new Riviera ke apa ke. Sebab kedudukan Gaza tu memang cukup unik di pesisiran Laut Mediterranean dan seumpamanya kan. Memang tempat pelancongan yang cantik. Dan Gaza sebenarnya sebelum Tufan Al-Aqsa ni memang satu kawasan yang lawa. Saya Alhamdulillah 2 kali ke Lubnan. Kalau Lubnan pun yang berada di atas tu pun kita dah rasa cantik di tepian pantai dan seumpamanya. Bayangkan Gaza yang berada di situ. Lagi-lagi cantik. Gaza ni tak nampak kecantikan tu sebab dah dibomkan bangunan kerosak. Dan percubaan untuk bina Gaza baru ni tidak lebih hanya sekadar nak serve the purpose of Israel lah. Sebab diorang dah mula rancang awal lagi. Dikatakan waktu Tufan Al-Aqsa tu pun dah mula ada krus-krus dari Israel menunjukkan di sini akan dibangunkan kawasan baru. Dia dah mula promote Gaza untuk jadi tempat pembangunan baru. Dahsyat. Jadilah tadi kita sebut yang negara-negara ni secara tak langsung dia menolak sikit ataupun ke belakang sikit untuk slow down untuk secara jelas mendukung Israel. Adakah keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh negara-negara bersekutu ni sebenarnya dia menegangkan lagi keadaan ataupun hubungan diplomasi antara Israel dan juga negara-negara bersekutu ni lah? Ataupun Israel di konteks yang tak apa, aku faham hang buat macam ni sebab hang nak play safe juga dan sebagainya. Saya ingat sebab itu awal tahun ini Netanyahu ketika diwawancara dia ada sebutkan berkenaan dengan dalam tempoh masa 10 tahun ini kita akan lepaskan kebergantungan kita kepada US. Maksudnya 10 tahun terakhir ni, mula tahun ni sampailah ke 10 tahun ke depan, dia akan all out dengan US. Kemudian US nak pergi ke mana pun, pergilah ke mana. Satu sudut, kita kena faham, bila kita tengok keadaan semasa dunia, US bagi saya sendiri sedang berada di hujung kuasa. Hujung tanduk kuasa. Kalau kita ingat kitaran kuasa Ibn Khaldun tu kan, daripada awal sampai ke akhir, US sedang declining of the empire lah. Satu sudut. Sebab tu dia cuba all out, dia cuba buat dan seumpamanya. Dan perkara inilah yang berlaku kepada British sebelum ini. Sebelum British menyerahkan Palestin tu kepada US sebagai kuasa baru,
Itu yang sedang berlaku. Dan Netanyahu dah mula lihat benda ni. So 10 tahun ke depan ni dia cuba all out untuk perah US, kemudian dia akan cari tuan yang baru untuk bergantung. Oh, dia cari tuan baru, Dia tak akan cari tuan baru. independent. Dia akan cari tuan yang baru. Sebab dia tak boleh independen. Dia adalah sebuah, tak keterlaluan saya katakan, sebuah negara paria yang berada di Asia Barat. Faham? Kau adalah bangsa lain, tiba-tiba duduk dalam kalangan orang Arab ni, yang kau datang daripada Eropah Timur bagai dan seumpamanya, tiba-tiba kau nak duduk kat situ. Kau adalah sebuah negara paria. Adakah dia satu gambaran yang Israel akan menuju jadi sebuah rock state ni kata? Boleh jadi. Sebab itu, antara perkara yang sering disebutkan oleh geng-geng Usrah lah kan, geng-geng kita dan seumpamanya, berkenaan dengan unjuran Syekh Ahmad Yassin 2027, Israel akan jatuh. 2027. Sangat dekat lah. Israel akan jatuh. Tahun depan lah kalau ikutkan. Tapi perkara ni saya jarang sebutkan sebab kalau lah benda tu tak jadi kan, kita akan kata macam-macam dekat Syekh Ahmad Yassin dan seumpamanya kan. Cuma dari satu sudut, kejatuhan Israel pada hari ini, dia bukan sekadar semata-mata sebab Tufanul Aqsa. Macam yang saya sebutkan tadi, 2 ke 3 tahun sebelumnya pun dah mula nampak rapuh. Dari sudut pembinaan kerajaannya, dari sudut penggubalan undang-undangnya dan seumpamanya. Retak tu dah ada menanti belah. Mungkin juga boleh jadi 2027 adalah tahun kejatuhan Israel. Boleh jadi. Memang kita nak kena akui keretakan tu sebenarnya berlaku dari dalam juga lah. Bukan daripada faktor luar semata-mata lah. Cuma dari satu sudut, kita pula selalunya sentiasa teruja dengan benda-benda keretakan ni, tapi kita tak menyediakan diri. Betul lah. So di mana kita nak mengisi posisi pada ketika itu? Yalah, kita kata kekalahan yang paling menyakitkan ni adalah keretakan dari dalam lah. So adakah keretakan dari dalam ni termasuk juga perpecahan yang berlaku dalam kalangan rakyat Israel sendiri lah. Bukan dari sudut strategi peperangan dan sebagainya lah. Jadi sebab macam yang kita sebutkan tadi, kepelbagaian cara tanggap berkenaan dengan Israel tu pun boleh menjadi keretakan. Bila dia kata dia sebuah negara Yahudi, kalau kita faham ini adalah sebuah negara Melayu, kita faham apa? Semua orang akan cakap Melayu. Betul tak? Kita akan berkongsi bahasa yang sama, kebudayaan yang sama dan seumpamanya. Malangnya untuk Israel, walaupun dia kata dia sebuah negara Yahudi, tapi wujudnya sistem kasta di Yahudi itu sendiri, di negara Israel itu sendiri. Dia pecah kepada 3, Ashkenazi, Sephardi, Mizrahim. Ashkenazi ni adalah Yahudi-Yahudi yang datang daripada Eropah. Kemudian Sephardi ni adalah Yahudi-Yahudi yang datang daripada, kalau tak silap saya, daripada negara-negara Arab. Mizrahim ni adalah Yahudi yang datang daripada negara Afrika. Dia kasta. Dan mereka ini tidak ada hierarki. Dan mereka ini tidak berkongsi bahasa yang sama. Kalau kita katakan Ashkenazi macam Netanyahu, kemudian siapa? Smotrich dan seumpamanya ini yang datang daripada Eropah Timur ini menggunakan bahasa Yahudi. Bahasa yang mereka gunakan pada hari ini bukanlah bahasa Hebrew yang seperti mana difahami sebelum ini. Dia bukanlah bahasa yang berakar daripada bahasa Semitik. Dia sudah ada percampuran dengan akar bahasa Eropah. Sebab itu walaupun ada perkataan yang lebih kurang, sebab Semitik ni contoh bahasa Arab kita kata salam kan. Mungkin Hebrew dia akan kata shalom dan seumpamanya kan. Tapi bahasa yang digunakan pada hari ini sudah ada unsur-unsur daripada bahasa luar. Maksudnya dia nak kata dia sebagai satu bangsa yang bersatu, tapi bahasa pun dia tak boleh nak. Bahasa pun dah tak sama pun. Kemudian dari sudut hak-hak rakyat sendiri, Ashkenazi, Sephardi, Mizrahim ni, diorang tidak memiliki kita kata apa, hak-hak yang sama. Ashkenazi ni for sure akan ada hak yang lebih berbanding pada 2 kasta yang lain. So keretakan itu bukan sekadar isu tentang bagaimana mereka menguruskan perang, tapi isu kewujudan negara itu sebagai sebuah negara Yahudi. Itu pun dah jadi masalah. Adakah peperangan yang berpanjangan ni dia merugikan Israel atau memecah belahkan lagi ataupun bagi kesan terhadap ekonomi negara tu sendirilah kalau dia berpanjangan? Sebenarnya memang dia bagi kesan. Dalam salah satu bacaan kami, dan kami ada publishkan juga ketika itu, sebelum seminggu selepas itu The Economist pun publish benda yang sama. Apa yang berlaku di Gaza sebenarnya bagi kesan kepada Israel sendiri dari sudut ekonomi. Bila ada penentangan, maksudnya bila ada pertemuan tentang cara menguruskan Gaza itu,
daripada spektrum politik yang berbeza. Contoh kaum buruh, Labour Party dan seumpamanya. Mereka menggerakkan orang-orang kilang, bahasa dia lah, bahasa kita, orang-orang kilang seumpamanya untuk mogok tak jalankan industri. Orang-orang yang berada di lapangan terbang yang kerja menguruskan trafik udara dan seumpamanya mogok tak beroperasi. Sehari tak beroperasi, sektor-sektor besar ni, dia akan bagi kesan yang besar. Impact yang sangat besar dalam ekonomi. Dari satu sudut, bila perang berlaku, sumber akan banyak dihabiskan kepada makanan, habiskan kepada senjata, habiskan kepada kebajikan dan seumpamanya. Dan dia akan tarik sumber daripada portion yang lain untuk disalurkan kepada ketenteraan. Dengan apa yang kita bahaskan tadi lah, pasal Israel yang lemah, lepas tu kita sentuh sikit pasal alternatif baru cuba dimainkan oleh US dan juga Israel sendiri, the new Gaza, nak pretend yang Gaza baru ni lebih aman, lebih cantik kalau dibina sebagainya. So secara tak langsung kita nampak ini antara jalan keluar ataupun jalan selamat untuk diorang nak bangkit semula. Kan? Tapi soalan terakhir saya macam, apa peranan kita sebagai masyarakat umum ataupun rakyat Malaysia sendiri untuk nak menoktahkan maksudnya kita kata Israel dah diambang kekalahan ni, macam mana yang diramalkan oleh Imam Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin sendiri kata Israel mungkin jatuh pada tahun 2007. Jadi apa peranan kita sebagai orang awam untuk menitik noktahkan kekalahan Israel ni? Maksudnya dia tak ada ruang lagi untuk bangkit. So apa peranan kita lah dalam usaha inilah? Okay, sebagai Muslim, yang pertama sebagai Muslim, kita kena meyakini sunatullah. Sungguhnya perkara yang berlaku di Gaza ini lambat laun dia akan menatijahkan sama ada menang ataupun kalah lah dari konteks perang. Tapi dari satu sudut, kalaulah Israel jatuh, kita sebagai Muslim, apa yang kita kena lakukan? Sebenarnya kena bersedia. Sebab pembangunan Gaza ataupun tebing barat ni, kalau Israel jatuh, total collapse lah 2027, memerlukan bantuan daripada semua orang. Semua orang ada peranan. Semua orang ada peranan. Kalau bahasa orang budak kampus lah, kalau kita masuk pilihan raya, bila menang tu apa yang kita akan buat? Pengisian kemenangan. Kan? Biasa dengar benda tu. Itu antara istilah-istilah. So, kalaulah Gaza ni dah bebas, tebing barat dah bebas apa semua, apa yang kita nak kena lakukan selaku Muslim? Kurang-kurangnya. Kadang ada orang yang skeptikal, menyumbang, tapi Gaza tetap macam tu juga kan. Setiap tahun sumbang, korang buat misi bagi apa semua. Apa yang berubahnya? Tak ada apa yang berubah pun. Dia tetap sama juga, dia jadi padang sasar Israel dan seumpamanya. Kita kena faham bantuan kita ni kurang-kurangnya, kalau tak pun membantu mereka secara terus, tapi dia membantu diri kita dan memberatkan neraca pahala kita di hari akhirat kelak. Sebab bila umat berasa sakit yang berada di Gaza dan terutamanya, tapi kita tak buat apa-apa, maksudnya kita masih memandang Gaza itu hanya sekadar isu kemanusiaan. Sedangkan isu Gaza ini terkait juga dengan Masjid Al-Aqsa yang berada di Baitul Maqdis. Kiblat pertama dan antara tempat yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran secara eksplisit, kan? Secara jelas Allah sebut dalam Quran. Maksudnya apa yang berlaku ini bukanlah sekadar isu kemanusiaan, perebutan tanah tapi dia dah masuk ke dalam isu akidah. Sebab itu Prof. Dr. Fattah Al-Awaisi ada sebut melalui teori lingkaran barakah dia, melalui teori Islamic Jerusalem dan seumpamanya. Pada akhirnya kita ni kena sediakan diri kita. Maksudnya sediakan daripada sudut mana? Sediakan daripada sudut ilmu. Kita kena faham terlebih dahulu apa yang berlaku di sana. Daripada situlah barulah akan timbul perasaan untuk membantu berdasarkan kepada apa yang kita ada. Kan? Kadang kita ni rasa macam aku ni kerja kedai buku je, apa yang aku boleh bantu? Betul. Kan? Aku ni mungkin kerja buat kopi je, apa yang aku boleh bantu? Kan? Expertise masing-masing tu mungkin akan diperlukan sampai satu tahap kalau kita diperlukan untuk membantu. Yang lebih penting jadikan buah mulut harian lah. Buah mulut harian dan tambah pengetahuan. Jangan kita selalu main sentimen, kalau kita tak sumbang mereka ni tak boleh makan daging. Budak ni pergi sekolah tak ada kasut, tak ada beg dan seumpamanya. Tapi root cause dia tu, kenapa jadi benda tu? So itu yang kita kena fahamkan.
Kadang kita lag di situ lah. Kadang kita terlalu emosi. Ya, kita dalam, emosi. dalam bangkitkan isu-isu tertentu Betul. lah. Tapi kita tak tahu macam nak posisikan Betul. kedudukan kita untuk bantu Betul. lah. Mm-mm. Okay, baik. Saudara Syami. Saya rasa kita di pengakhiran. Mhm. Kalau saya nak rumuskan lah, sejarah sebenarnya tak menilai siapa yang kuat. Mm-mm. Sejarah menilai siapa yang benar lah. Betul. Kita sentuh daripada secara ringkas lah peristiwa Nakbanya, ada peperangan yang berlaku. Sehinggalah the latest one 7 Oktober dan ada post event lah, post occasion yang berlaku. Macam mana Israel melakukan genosida, penghabusan etnik dan sebagainya. Tapi satu benda yang Israel kalah adalah kalah dengan naratif ataupun kebenaran itu sendirilah. Kalau kita kata bom itu membunuh manusia, kebenaran itu membunuh pembohongan lah, naratif yang cuba dimainkan oleh Israel dan sebagainya. Jadi bayangkan sebuah negara yang kita kata tercanggih dengan senjata nuklearnya, ada Iron Dome-nya, dengan sokongan kuasa besar negara di pelosok dunia, dan teknologi-teknologi yang tak terkalah kan, tapi masih gagal tundukkan satu wilayah yang kecil yang berbaki, sisa baki di Palestin, Gaza dan Yang juga separuh daripada Perlis tu. kecil pada boleh. Kita kata satu hari mungkin dah boleh. Kurang pada satu hari kita boleh lawat semua kawasan kan. Yang gagal, dia pun gagal untuk jajah ataupun take over negara sekecil-kecil ini yang dikepung. Apa ni? Habis dah tutup di kita Bing Barat, Selatan Utara sebenarnya. Jadi soalan yang kita patut bangkitkan adalah sebenarnya siapa yang kalah kat sini. Siapa yang sebenarnya tertunduk, tercedok, dan Gaza mungkin kelihatan hancur secara fizikal, tapi hakikatnya, realitinya Israel dia kalah ataupun hancur dari sudut moralnya dan juga kita kata strategik dan sejarahnya lah. Dia orang terciduk dengan kesilapan diri sendiri dan sebagainya lah. So saya rasa itu saja pengakhiran untuk kali ini. Terima kasih saudara Syahmi kembali bersama dengan saya untuk episod kali ini. Ini bukan penghujung cerita. InsyaAllah kita akan teruskan dengan episod-episod yang mendatang. Jadi jangan lupa untuk sokong podcast ini dengan like, share dan subscribe kita punya channel lah di social media platform yang ada, YouTube, Facebook dan seakatannya lah. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi Saudara Syahmi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Allahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.